Hai wira-wira matematik sekalian, selamat datang ke Misi Matematik. Hari ini, kita akan mulakan satu pengembaraan yang memang best gila. Dah sedia nak pecahkan kod rahsia? Jom kita mula. Pernah tak rasa bila buat matematik, ia macam tengah main game level paling susah? Jangan risau. Hari ini, kita akan tukar cabaran tu jadi satu misi yang super seronok. Kita akan buka 3 kuasa hebat matematik yang tersembunyi. Jom! Okey, sedia semua. Kita masuk level 1. Misi kita, belajar cara nak baca peta harta karun guna koordinat. Ini skill paling asas kalau nak jadi pengembara matematik yang pro. Ini dia peta rahsia kita. Nama dia Satah Kartes. Cuba bayangkan, garisan yang melintang tu, paksi X, tu jalan untuk kita berjalan ke kanan atau kiri. Garisan yang menegak pula, paksi Y, tu untuk kita panjat ke atas atau bawah. Dan titik tengah tu, dekat kosong-kosong, kita panggil asalan. Macam pintu masuk Zoom ini inilah. Okey, sekarang dengar betul-betul kod rahsia yang paling penting. Untuk baca koordinat, anda cuma perlu ingat ayat ni. Jalan dulu, baru panjat. Maksudnya, kita mesti tengok nombor dekat paksi X dulu, lepas tu baru nombor dekat paksi Y. Tengok singa tu. Kita jalan 5 langkah ke kanan, lepas tu kita panjat 2 langkah ke atas. Jadi, koordinat dia ialah 5,2. Senang kan? Macam mana pula kalau kita nak kira jarak antara 2 tempat? Lagi senang. Jom tengok pelan rumah ni. Katalah kita nak pergi dari dapur dekat 40 ke bincik 2 dekat 65. Ingat, jalan dulu. Dari 4 ke 6 kita gerak 2 unit ke kanan. Betul. Lepas tu kita panjat. Dari 0 ke 5 kita gerak 5 unit ke atas. Macam tu je cara kira jarak dia. Mantap. Level 1 dah lepas. Sekarang jom ke level 2. Kita akan belajar pasal nisbah. Anggap je nisbah ni macam resepi rahsia untuk kita bandingkan kuantiti benda-benda. Cuba tengok contoh ni. Dalam satu perkemahan, ada 3 orang ahli pengakap dan 5 orang ahli bulan sabit merah Malaysia. Jadi, kalau kita nak tulis nisbah pengakap kepada BSMM, kita tulis je 3 titik bertindih 2, 5. Dan kita sebut nisbah 3 kepada 5. Ia cuma cara mudah untuk kita bandingkan bilangan mereka. Tapi, ada satu peraturan paling penting untuk semua wira matematik. Sebelum kita bandingkan apa-apa, kita wajib pastikan unit dia sama. Ini sangat-sangat penting tau. Jangan sesekali bandingkan berat dalam gram dengan kilogram tanpa tukar unit dulu. Jom kita buat satu cabaran pantas. Kita nak cari nisbah 2000 ml kepada 1 liter. Agak-agak jawapannya 2001 ke? Tunggu dulu. Ingat peraturan tadi? Unit kena sama. Jadi, langkah pertama, kita tukar 1 liter jadi 1000 ml. Sekarang baru adil. 2000 ml kepada 1000 ml. Nisbah ni kita boleh kecilkan lagi jadi 2 kepada 1. Jadi, jawapan yang betul ialah 2 kepada 1. Siapa dapat? Memang hebat. Korang memang power. Selamat datang ke level terakhir. Dekat sini, kita akan buka satu kuasa baru. Kuasa Zoom ajaib atau nama lainnya kadaran. Kuasa ni best sebab ia bagi kita kebolehan untuk besarkan atau kecilkan resepi dengan sempurna. Okey, jom kita tengok macam mana kuasa Zoom ajaib ni berfungsi. Bayangkan kita ada resepi kek batik untuk satu adunan je. Tapi, tiba-tiba ramai kawan nak datang. Jadi, kita kena buat 4 adunan. Macam mana tu? Senang je. Kita guna operasi Zoom. Darab semua bahan dengan 4. Jadi, 250 gram biskut darab 4 jadi 1000 gram. Dan 125 gram mentega darab 4 jadi 500 gram. Kan macam magic? Kuasa Zoom ajaib ni berguna sangat. Terutamanya masa kita pergi beli barang. Contohnya kan, kalau kita tahu harga 1 kilogram kacang hijau ialah RM8.50, macam mana nak kira harga untuk 2 kilogram 400 gram? Kita darab je harga sekilogram dengan berat yang kita nak beli tu. Maksudnya, RM8.50 darab dengan 2.4. Tekan-tekan kalkulator, dapatlah RM20.40. Nampak tak? Matematik ni ada di mana-mana je. Tahniah, wira pengembara. Anda dah kumpul ketiga-tiga kuasa hebat. Sekarang, tiba masanya untuk cabaran terakhir. Macam final boss gitu. Kita akan guna semua skill yang kita dah belajar untuk selesaikan satu misi akhir.
Okey, dengar baik-baik. Ini misinya. Jessica ada dekat pintu masuk A pada koordinat 1, Noha. Kawan dia, Resma pula, berada 4 unit ke kanan dan 3 unit ke atas dari tempat Jessica. Soalannya, apakah koordinat Resma? Cuba guna kuasa peta rahsia anda sekarang. Misi berjaya. Jawapannya ialah 5-3. Siapa yang dapat betul? Tahniah. Macam mana kita dapat? Senang je. Kita mula dari X Jessica, iaitu 1. Dan kita jalan 4 unit ke kanan. 1 tambah 4 dapat 5. Lepas tu, kita mula dari Y Jessica, iaitu 0. Dan kita panjat 3 unit ke atas. 0 tambah 3 dapat 3. Gabungkan, jadilah 5-3. Anda dah berjaya. Tahniah, misi selesai. Anda sekarang dah jadi pakar dengan kuasa peta rahsia untuk baca koordinat, kuasa resepi hebat untuk faham nisbah dan kuasa zoom ajaib untuk jadi handal dalam kadaran. Okey, sebelum kita habis, jom kita berangan sekejap. Kalaulah anda betul-betul ada kuasa zoom ajaib, apa satu benda yang anda nak jadikan dia sangat besar dan kenapa? Cuba fikirkan dan teruskan pengembaraan matematik anda. Jumpa lagi dalam misi seterusnya.